0-0. Dimatikan. Servis daripada Krit Sanapong. Haziq Nizam, walaupun berjaya dibantu oleh Farhan Adam. Tapi kalau kita lihat, dia memang macam dah baca Azlan akan banyak main tap. Sebab itu Wutinon berani masuk ke depan. Krit Sanapong dan Wutinon defense mereka baik. Oi, masih dapat lagi ya Karim. Aduh, lihatlah. Tu, dia masih sempat mensongkit. Seperti biasa. Saya sebenarnya suka Mat baca komen-komen ni. Sebab tukarlah kan. Saya sebenarnya kalau boleh suruh tukar, saya nak masuk Mat. Kalau semudah itulah. Kalau ceritanya semudah tu, saya rasa coach pegang mikrofon kat bawah. Ada siapa tak nak main tolong ganti. Kalau semudah tu lah kan, saya pun nak masuk. Mohon Aziz. Boleh. Pelan-pelan kayu. Ada Krit Sanapong defend baik. Susah. Tak boleh dia. Kita try lain. Dia nampak. Dia Saran terus ke arah Wutinon. Dan diselesaikan oleh Tanapon Satyan. Asyik Rai Sipha Tohok. Thailand Dai Kain-kain maknai serta. Baik pula servis Krit Sanapong. Dia dari Azlan. Tapi Haziq juga sasarannya. Laju Mat pula tu. Baik kali ini pada Azlan. Pertahanan Malaysia kemas. Haziq, come on. Baik Haziq. Kaki kiri pun dia naik juga Mat. Aduh. Angkut dah satu. Dapat juga. Cik baik. Azlan. Bijak lah. Cantik Lan. Ada first ball. Peluang untuk Thailand mendapat mata. Nampak tu? Sampai dia ambil, dia minta-minta tu. Sebab Tanapon memang kita boleh katakan pukulan dia setakat ni. Sampai terduduk, Farhan Adam melakukan hantaran ini dan Azlan tidak mensia-siakan langsung. Masya sekarang ni juga. Ya Allah. Apa pandangan anda? Adakah anda mahu Zul Effendi ataupun Pak Long? Cuba masuk ruangan komen, saya nak tengok. Jadi bila ada unsur-unsur family ni yang mula touching ni man. Sabar. Bagaimana? Tapi kalau tengok daripada cara tepuk-tepuk medik tu, itu bukan kosong tu. Push token pun fans lah. Menyemonca. Dia punya melibas. 12 sekarang ini Thailand mas 10. Dah berjam-jam kita kat sini. Dalam pula. Kemudian ada pula Sitipong kan. Aduh. Haziq dah label terbang lah tu. Itu kesudahannya Mat. Dan kali ini Wutinon memegang reputasi feeder muda yang membawa kemenangan 2 tahun berturut-turut. Tahun lepas dia membuktikan dia bersama Jakrit. Kali ini dia dipadankan dengan pemain senior. Dia mampu menggalas tanggungjawab itu. Hadi Tai Chana Regu Ti Song Sip Tom Sip Thailand Dai Keng Ka Mai Nai game ni. Congratulations Thailand.